Assalamualaikum, nama saya Siti Suaidah binti Muhammad Ismail, nombor matrik F1058. Hari ini saya akan membentangkan tentang kes 5 projek A yang melibatkan satu dilema etika yang dihadapi oleh seorang akaunten profesional dalam amalan awam. Baik, pertama sekali saya akan ceritakan sedikit latar belakang kes ini. Dalam kes ini, seorang akaunten yang mengetuai pasukan perundingan pengerusan telah dilantik oleh seorang pengarah wilayah bagi sebuah syarikat tersedarai untuk menyiasat masalah dalam satu projek besar yang dinamakan projek A. Hasil siasatan mendapati projek ini mempunyai banyak masalah, termasuk kesilapan dalam reka bentuk dan proses pembuatan yang lemah, sehingga menyebabkan kelewatan selama 3 bulan dan kos tambahan antara 7 juta hingga 10 juta. Namun, masalah besar berlaku apabila pengarah wilayah tersebut memberitahu pengarah kewangan syarikat bahawa kos tambahan hanya sekitar 4 hingga 5 juta sahaja dan kelewatan cuma 6 hingga 8 minggu. Maklumat ini tidak benar. Selepas itu, pengarah kewangan menelefon akaunten tersebut untuk bertanya tentang laporan sebenar. Pada masa itulah, akaunten ini berada dalam satu dilema etika, sama ada mahu berdiam diri dan menjaga hubungan baik dengan pengarah wilayah atau mahu bercakap benar demi integriti dan kepentingan awam. Sekarang, untuk bahagian 1, masalah etika, problem etika. Masalah utama dalam kes ini ialah konflik antara kejujuran profesional dan kesetiaan terhadap klien. Akaunten tahu bahawa maklumat yang diberikan kepada pengarah kewangan dan lembaga pengarah adalah salah, tetapi pada masa yang sama beliau terikat dengan hubungan kerja dengan pengarah wilayah yang telah melantiknya. Jika beliau berdiam diri, maklumat palsu akan digunakan untuk membuat keputusan penting syarikat dan ini boleh menjejaskan kedudukan kewangan kumpulan tersebut. Tetapi, jika beliau bercakap benar, hubungan profesional dengan pengarah wilayah mungkin akan rosak. Jadi, dilema etika di sini ialah sama ada mahu melindungi hubungan dan kepentingan sendiri atau bertindak dengan jujur dan berprinsip seperti yang dikehendaki oleh etika profesional. Seterusnya, yang kedua, pihak yang terlibat atau terjejas. Pertama, sudah tentu akaunten itu sendiri terlibat secara langsung kerana reputasi dan nama baik profesionalnya boleh terjejas jika gagal bertindak dengan betul. Kedua, pengarah wilayah juga terlibat kerana dialah yang memberikan maklumat tidak benar kepada pihak pengurusan atasan. Jika perkara ini terbongkar, dia boleh dikenakan tindakan disiplin. Ketiga, pengarah kewangan dan lembaga pengarah turut terkesan kerana mereka bergantung pada maklumat yang tepat untuk membuat keputusan penting. Jika maklumat salah digunakan, ia boleh menyebabkan keputusan kewangan yang salah dan merugikan syarikat. Selain itu, pemegang saham, pelabur, pekerja, pelanggan dan pembekal juga akan menerima kesan tidak langsung jika syarikat mengalami kerugian atau kehilangan kepercayaan pasaran akibat maklumat yang tidak tepat. Akhir sekali, firma akaunten yang diwakili oleh akaunten ini juga boleh menanggung risiko reputasi jika didapati gagal menegakkan standard etika. Sekarang, kita pergi kepada I3. Penilaian setiap penyelesaian. Terdapat beberapa pilihan penyelesaian yang boleh diambil oleh akaunten dalam situasi ini. Pertama, beliau boleh memilih untuk berdiam diri dan membiarkan maklumat palsu itu diteruskan kepada lembaga. Pilihan ini nampak mudah, tetapi ia melanggar prinsip kejujuran dan boleh menyebabkan kesan buruk kepada syarikat serta mencemarkan reputasi profesional. Kedua, beliau boleh memaklumkan kepada pengarah kewangan bahawa laporan masih dalam proses dan penemuan awal menunjukkan kos tambahan sebenar lebih tinggi daripada yang diberitahu. Ini langkah yang lebih jujur dan menunjukkan ketelusan. Ketiga, beliau boleh menyediakan laporan sementara interim report yang menunjukkan angka sebenar dan menyerahkan terus kepada lembaga pengarah melalui saluran rasmi. Ini memastikan lembaga mendapat maklumat yang tepat untuk membuat keputusan. Yang keempat, beliau boleh berjumpa secara peribadi dengan pengarah wilayah dan menasihatinya untuk memperbetulkan maklumat sendiri. Ini langkah diplomatik yang menjaga hubungan tetapi masih menegakkan nilai integriti. Yang kelima, beliau juga boleh mendapatkan nasihat daripada jawatan kuasa etika dalam firma atau daripada MIA, Malaysian Institute Accountant.
Untuk memastikan langkah yang diambil menepati garis panduan profesional. Setiap penyelesaian ini ada kelebihannya dan kelemahannya, tetapi hanya beberapa yang benar-benar mematuhi prinsip etika profesional. Untuk yang keempat, penyelesaian terbaik dan justifikasi penyelesaian terbaik ialah gabungan berbincang dahulu dengan pengarah wilayah, dan jika tiada tindakan diambil, menyerahkan laporan sementara dengan maklumat sebenar kepada lembaga pengarah. Langkah ini menunjukkan sifat profesional dan hormat terhadap klien, tetapi pada masa yang sama memastikan ketelusan dan kejujuran. Ia selaras dengan prinsip etika di bawah MIA by law, terutamanya integriti, objektiviti dan kelakuan profesional. Walaupun mungkin hubungan dengan pengarah wilayah terjejas, tindakan ini lebih penting untuk menjaga kepentingan awam dan reputasi profesion perakaunan. Seorang akauntan profesional perlu sentiasa bercakap benar walaupun dalam keadaan yang sukar, kerana tanggungjawab utama kita adalah kepada kebenaran dan kepentingan awam. Sekarang, saya akan teruskan dengan soalan paduan A. Fundamental Principles of Ethics by MIA by Law. Terdapat 5 prinsip asas, iaitu integriti. Yang pertama, integriti bermaksud jujur dan tidak menipu dalam semua urusan. Objectivity, iaitu tidak membiarkan tekanan atau kepentingan peribadi mempengaruhi penghakiman profesional. Seterusnya, kompetensi profesional dan ketekunan, iaitu melaksanakan kerja dengan berhati-hati berdasarkan pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi. Kerahsiaan, iaitu menjaga maklumat klien tetapi dalam masa yang sama bertindak demi kepentingan awam apabila perlu. Dan akhir sekali, kelakuan profesional, iaitu mematuhi undang-undang dan menjaga nama baik profesion perakaunan. Seterusnya, B. Key considerations. Dalam menyelesaikan dilema, ini termasuk menilai sejauh mana maklumat palsu boleh menjejaskan keputusan syarikat. Kesan kepada semua pihak berkepentingan dan tanggungjawab akauntan terhadap integriti laporan. Akauntan juga perlu menilai risiko reputasi terhadap dirinya dan firmanya jika gagal bertindak dengan betul. Yang paling penting, pertimbangan utama ialah kepentingan awam dan prinsip etika untuk kepentingan individu. Akhir sekali, C. Course of action. Langkah yang akan saya ambil ialah berbincang secara profesional dengan pengarah wilayah tentang pentingnya melaporkan angka sebenar. Jika beliau enggan, saya akan sediakan laporan sementara dan maklumkan terus kepada pengarah kewangan atau lembaga pengarah supaya mereka mendapat maklumat tepat untuk membuat keputusan. Saya juga akan mendapatkan pandangan daripada jawatan kuasa etika firma atau MIA untuk memastikan tindakan saya selaras dengan peraturan profesional. Semua langkah akan direkodkan sebagai bukti bahawa saya telah bertindak dengan bertanggungjawab dan beretika. Kesimpulannya, kes 5 mengajar kita bahawa sebagai akauntan profesional, kita mesti sentiasa berpegang pada nilai kejujuran, ketelusan dan tanggungjawab kepada kepentingan awam. Walaupun tekanan daripada klien atau majikan boleh berlaku, etika mesti diutamakan. Integriti tidak boleh dikompromi kerana reputasi dan kepercayaan terhadap profesion perakaunan bergantung padanya. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.